Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak share satu resepi yang confirm akan buat anda terkenang zaman dulu-dulu. Cewa, iaitu biskut kelapa legend. Biskut ni memang tak pernah lapuk dek zaman. Setiap kali raya, pasti ada peminat setia yang menanti. Rasanya cukup rangup, lemak-lemak manis, bau kelapanya tu, memang harum semerbak satu rumah bila bakar. Nak buat biskut kelapa legend ni senang aja sebenarnya. Tapi ada satu benda penting yang kita kena master, iaitu cara sediakan kelapa kering homemade. Kalau anda ikut step ni betul-betul, hasilnya nanti memang sedap, rangup dan harum sangat. Kalau Cik Nom mula makan, susah nak berhenti. Dan paling best sekali, biskut ni langsung tak muak walaupun kita makan banyak-banyak. Anak-anak Cik Nom pun suka. Berbaloi-baloi cuba. Ni kelapa parut putih yang fresh, lebih kurang 2 biji. Nampak macam banyak, tapi nanti bila bakar akan jadi lebih ringan. Jangan lupa buang serpihan hitam tempurung kalau ada. Sebab itulah kita misin putih. Sangai dalam kuali, atas dapur guna api perlahan aja. Lepas tu kerap kacau sampai naik bau dan kelapa parut ni tersejak air jadi kering. Cabarannya bila sangai ni, kita kena elak hangit. Duk ralik tengok phone, tahu-tahu dah hitam jadinya. Bila dah kekuningan sikit, kelapa pun dah jadi ringan, rangup berderai, kira dah siap lah tu. Sejukkan sekejap. Kalau malas nak buat sendiri, beli aja kelapa kering ataupun desiccated coconut yang dah siap jual tu. Okey, sekarang kita buat dough adunan pula. Ni margarin Cik Nom guna cap pelangi. Korang guna je lah cap apa pun. Kalau suka butter, ada setengah orang suka butter lagi kan? Tak ada masalah. Boleh aja guna. Timbang dulu margarin 180 gram. Gula kita guna gula caster 150 gram. Dalam mangkuk besar, masukkan semua margarin dan gula caster. Nak kurang manis tu boleh adjust je, kurangkan sikit. Kacau guna senduk je sampai adunan jadi ringan dan warna tu bertukar jadi kuning pucat. Macam ni colour dia. Lepas tu pecahkan telur, saiz A atau B, ambil kuningnya aja. Masukkan dan kacau sebati. Jangan lupa 1 sudu teh esen vanila. Kasih tambah harum lagi. Bau dia masa ni memang dah cukup buat telur dah. Kalau guna yang salted, tak payah tambah garam dah. Kalau guna unsalted, tambahlah sikit garam dalam suku sudu teh untuk naikkan rasa lemak. Tepung Cik Nom guna tepung gandum cap rose saja. Resepi ni memang cuma guna satu jenis tepung saja. Hasil memang cukup rangup. Timbang 250 gram. Dalam bekas lain, ayak tepung gandum dengan 1 sudu teh serbuk penaik, baking powder lah. Lepas ayak, masukkan sikit-sikit dalam adunan margarin tadi sambil kaut balik perlahan-lahan. Dough memang akan nampak lembut, macam melekat-lekat sikit, tapi jangan risau ya. Kemudian masukkan kelapa kering yang kita dah timbang selepas bakar. Bukan sebelum bakar ya. Gaul rata. Kalau ikut resepi asal dalam simpanan Cik Nom, kelapa parut kering ni 150 gram. Cik Nom kurangkan jadi 140 gram aja. Boleh kurangkan lagi sampai 120 gram. Tapi kuranglah sikit nanti tekstur kelapa kering dalam biskut kita nanti. Adunan ni kalau boleh, jangan tambah tepung. Cuma rehatkan dough dalam peti sejuk dalam 15 minit supaya bahan kering tu meresap lembapan dan senanglah nak canai nanti. Rehatkan tu bukan sebab penat ya. Okey, dough pun dah rehat. Ambil satu bahagian, letak atas bot ataupun papan.
Tutup atas tu dengan kertas baking supaya tak melekat dan tekan-tekan macam ni dulu untuk mudahkan kita gelek rata. Teknik ni memang penting. Lepas tu, gelek dengan rolling pin sampai dapat ketebalan lebih kurang setengah cm lebih sikit. Jangan tebal sangat. Nanti boleh jadi kurang rangup pula. Nipis sangat pun tak boleh. Cepat hangus pula. Boleh guna acuan ikut bentuk yang anda suka. Cik Nom guna pastry ring macam ni. Kalau tak ada acuan, boleh aja guna mulut gelas. Kalau klasiknya tu bentuk bulan sabit lah. Resepi ni memang klasik dan confirm makcik-makcik approve sebab selalu sangatlah jadi pilihan ramai setiap kali raya. Lebihan dough, gubal-gumpal dan gelek lagi sampai habis. Biskut kelapa ni mudah jadi perang dekat bahagian bawah sebab ada kelapa kering kot. So Cik Nom memang elakkanlah letak rak yang bawah sekali ataupun elak guna loyang hitam. Loyang hitam kan serat haba lebih. Susun dough yang dah terap atas loyang, kita lapiklah baking paper. Oven ni preheat dulu suhu 160 darjah Celsius atau 170 darjah Celsius. Bergantunglah pada oven masing-masing. Kalau oven tu jenis panas sangat, turunkan sikit suhu. Bakar dalam masa 15 ke 20 minit ataupun biskut kita ni jadi perang keemasan dan bau tu harum satu rumah. Itulah tanda biskut dah masak. Lepas bakar, biarkan biskut betul-betul sejuk atas cooling rack dulu sebelum simpan dalam balang kedap udara supaya kekal rangup. Bagi Cik Nom kan, biskut ni sedap kalau kita makan esoknya. Bakar hari ni, esok makan. Memang rangup. Dan tahan lama tau kalau kita simpan elok-elok. Memang sesuai sangat untuk buat stok raya ataupun kudapan petang-petang sambil minum kopi ke, teh panas ke. Jadi bolehlah cuba buat tu banyaklah sikit. Bagi dekat jiran ke atau bawa balik kampung. Okey, terima kasih sebab menonton dan terus sokong Cik Nom. Jumpa lagi di resepi akan datang. Selamat mencuba. Bye.